Harga diesel meningkat 170%. Bahan binaan makin mahal. Dan yang paling teruk, krisis ini sebenarnya belum pun benar-benar melanda kita. Di Malaysia, semua masih nampak normal. RON 95 masih RM1.99. Restoran masih dibuka. Rak-rak kedai masih penuh. Tapi keadaan normal ini disokong oleh subsidi, sumber kecemasan dan campur tangan kerajaan. Dan semua itu ada kosnya. 1/5 minyak dunia melalui satu laluan sempit, Selat Hormuz. Konflik di Asia Barat telah jejas laluan ini. Kira-kira 3/4 telaga minyak di Teluk telah ditutup. Dan ini bahagian yang ramai tidak sedar. Kalaupun perang berakhir hari ini, bekalan tidak akan pulih seperti biasa serta-merta. Jadi sampai bila bekalan akan kembali normal? 4-5 bulan. Pasal satu ialah traffic jam. 3 suku daripada telaga minyak telah ditutup. Okey. Dia akan mengambil masa 2-3 bulan Untuk buka semula, pump balik semula. nak pump semula. Tangki dekat the Gulf ni semua dah penuh. Jadi they have to draw all that down first before they start producing again. Telaga minyak perlu dibuka semula. Kapal tangki akan bersesak masuk dan keluar dari teluk. Tangki simpanan yang penuh perlu dikosongkan terlebih dahulu. Semua ini mengambil masa 4 hingga 5 bulan. Dan itu senario terbaik. Kesan penuh krisis ini masih belum melanda. Tapi gelombang pertama sudah kita rasa. Diesel naik 170%, bitumen sekitar 60%, aluminium 25%, simen 10% dan harga besi juga naik. Sektor pembinaan antara yang paling terkesan. Projek yang sudah dirancang kini menjadi 20 hingga 30% lebih mahal. Syarikat besar mungkin mampu tanggung kos. Tapi kontraktor kecil dan projek rumah mampu milik akan terjejas teruk. Kerajaan kini lebih bimbang tentang bekalan fizikal berbanding harga. Harga boleh disubsidi. Tapi kalau barang tak ada, subsidi pun tak guna. Saya boleh beri jaminan bahawa sampai bulan Julai cukup. Tak ada timbul isu kekurangan minyak mentah atau isu kekurangan produk bahan api. Walau bagaimanapun, isu kos ada. Beban kepada fiskal dari segi beban kepada Petronas, kita boleh dapat. Tapi bukan tentu kita boleh menangani the cost aspect. Kos ini sangat besar. Subsidi budi 95 dan diesel kini menelan kira-kira 3.3 bilion ringgit sebulan. Budi 95 sahaja meningkat daripada sekitar 315 juta ringgit kepada 2 bilion ringgit. Setiap liter yang dibazirkan sebenarnya menggunakan dana yang sama untuk sekolah, hospital dan bantuan rakyat. Jadi di mana kedudukan kita sekarang? Selamat buat masa ini, tetapi tidak pasti selepas Julai. Bulan Mei kita ada cukup bekalan sampai bulan Jun sampai bulan Julai. Tapi Julai, Ogos, September tak ada jaminan. Pakar dalam bidang ni dia kata Julai, Ogos might be very uncomfortable. The physical shortage is still there. Hakikat yang sukar diterima, seruan untuk rakyat mengurangkan penggunaan tidak menjadi. Walaupun kuota dikurangkan dan kerja dari rumah digalakkan, penggunaan bahan api masih meningkat sedikit. That's partly why I'm here. Send that message that kita perlu jangan membazirkan apa yang dapat pada kita kan. Bukan daripada segi bahan api saja, tapi about a lot of things. It's not just about energy. It's also about water use, kan? Because water is a key issue. Makanan. This is about protecting yourselves, your family, Sure. your neighbours. Yeah. And because apa yang kita gunakan ialah kita ambil daripada orang lain. Gelombang seterusnya mungkin libatkan makanan. Bekalan nampak stabil hari ini. Kesannya akan muncul selepas 3 hingga 4 bulan. Harga baja naik, ada pesawah tidak menanam musim ini. Dan fenomena El Nino besar bakal berlaku. Separuh bekalan urea dunia datang dari Timur Tengah.
Krisis ini juga boleh jejaskan bekalan ubat. Petrokimia dan plastik digunakan dalam bekalan perubatan. Daripada kira-kira 700 jenis ubat yang dipantau, 11 hingga 15% adalah kritikal. Bermakna, stok kurang daripada 60 hari. Kerajaan bukannya berpeluk tubuh, tapi bantuannya bersasar, bukan menyeluruh. Petronas sedang mendapatkan bekalan minyak mentah alternatif dari negara-negara lain. Petani menerima subsidi baja dan diesel yang lebih besar. Dan hampir 15 bilion ringgit pembiayaan modal kerja melalui SJPP, Bank Negara dan mikrokredit. Membantu perniagaan yang terjejas terus bertahan. Namun bantuan bersasar hanya membeli masa. Ia tidak dapat menghilangkan tekanan jika permintaan kekal tinggi sementara bekalan kekal terhad. Bahagian itu terletak di tangan kita semua. Apa pula peranan kita? Kurangkan penggunaan petrol. 14.8 juta orang pengguna budi 95. Jika setiap seorang kurangkan 20 liter sebulan, hampir 296 juta liter boleh dijimatkan. Hentikan pembaziran makanan. Beli sekadar perlu. Kalau beli banyak, tak habis, basi, bermakna bekalan makanan dibuang begitu saja. Jimat air dan elektrik. Paras air sudah rendah sebelum El Nino bermula. Jangan panik membeli. Tindakan menyimpan berlebihan boleh mencetuskan kekurangan bekalan. Malaysia masih ada pilihan. Tapi pilihan itu akan lenyap kalau kita terus membazir. Jimat sekarang, bukan panik. Ini usaha melengahkan masa. Masa untuk krisis ini reda sebelum sampai ke tangki minyak, dapur dan ubat-ubatan kita. Kurangkan pembaziran. Lindungi bekalan negara. Setiap liter sangat berharga. Saya, Zaharul Alamiah Syahir, FMT.